Anda jawab je lah. Ya, straightforward je. Lepas tu description. Ni pun saya pun tegur pada diri saya. Patutnya kena tulis ni sikit. Pakailah ChatGPT dalam 750 patah perkataan. Nanti saya pun nak kena buat ni. Oh, dia dah ada auto dah. Tak, ni kan. Uh, dia dah percaya dah. Okay. Oh, lama unlock your business potential, trusted partner, dynamic growth, specialized comprehensive internet marketing, expert consulting, dedicated your brands, well, located in Shah Alam. Okay. Alright, pakai ni je lah. Dah siap dah. 534 patah perkataan. Dah AI dah ada. Cantik. Kan? Dah ada. Kan senang. Lepas tu letakkanlah kalau anda punya tarikh establish anda punya business untuk kalau anda nak tunjukkan lah dia ada benda wajib, ada benda sunat muakkad lah. Lepas tu anda letakkan kalau ada chat, ni chat dan anda punya ni lah, anda punya apa kalau anda tekan ni anda punya Google Chat ya, bukan chat WhatsApp tu ya, ni Google Chat. Saya pun onkan juga. Ya, teks. Sambil-sambil tu, okey, yang ada di sini text message. Oh, WhatsApp, sorry. Alamak. Okey, dan https wa.me. Ini cara link kita nak letak dalam untuk kita punya ni lah ya, untuk orang klik untuk pergi kepada kita punya WhatsApp lah. So ini format dia saya hantarkan dalam apa tu? Di chat format dia. Okey, nombor tel. Itu kalau anda sebelum ni itu dah saya dah hantarkan. Alright, so save. Alright, dan kemudian anda letakkanlah handler social media anda. So macam saya letakkan Siri terus. Lepas tu saya short name tu saya letakkan nama syarikat. Lepas tu alamat bisnes. Lepas tu saya nak orang mana yang nak datang ke bisnes saya ni. Saya carilah orang Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura, Melaka, Ipoh, Perak, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Federal Territory Kuala Lumpur. Ini saja yang saya nak. Tengok pada anda punya bisnes lah kat mana. Anda boleh tekan je pensil ni, anda boleh pilih, letakkan sahajalah. Ipoh, okey. Mungkin saya tambah satu lagi lah, Penang. And okey lah, Kedah. Boleh tambah. Supaya apa guna benda ni? Supaya nanti kalau ada orang di Kelantan, Terengganu, saya terletak je lah alang-alang. Bagi penuh balik kan, update. Okay, Johor, okay, Sabah. Lah satu Malaysia kan. Saya tak kisah kalau orang nak datang personal coaching. Janji anda bayar saya datang ke tempat anda ataupun anda datanglah kat tempat saya lah kan. Okay, so lepas tu dia akan bila masuk benda entry ni dia tidak finalize, nanti ada auditor akan tengok balik lah benda ni. So kalau dan anda nyatakan waktu operasi dan anda letakkan lagi lah apa yang ada kalau dalam kawasan anda tu premis apa, parking kat mana ke kan, kalau ada lah. Dia tidak wajib tapi kalau letak bagus lah ya. So itu perkara pertama, profile. Sofa boleh ikut ke Sofa? Guys, ada soalan tak berbangkit dahulu sebelum saya menganjurkan kepada tempat lain? Kalau nak buat personal coaching, antara radius saya adalah Shah Alam. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.